bukankah kalau saya jual skill ni, orang akan saya hilang? Okay, risau. Rasanya kita jawab tu dulu. Betul. Sebab Kan? ni skeptikal orang. Dia skeptikal. Takutlah aku seorang, kalau boleh aku je yang pandai masak kuotiao ni. Dia takut dia akan munculkan balik kompetitor apa semua. So ni lah orang kata konsep branding dan marketing. Sebab in the end kita tak dapat makan kek tu seorang-seorang. Kek besar. Kek besar. Kalau besar. Sebab semua tahu, semua sedia maklum, orang Melayu kita ni, nasi lemak ni memang dah jadi makanan Kena ruji ya. Makanan ruji kita setiap hari. Betul. Breakfast dia nasi lemak. Sekarang ni malam pun orang makan nasi lemak. Dan kalau sekarang ni kita pergilah dekat kedai makan cuisine mana-mana, western ke, mamak style ke, semua dia nasi lemak. Betul. Even kalau macam contohnya pelajar-pelajar kat luar negara pun, yang pelajar-pelajar Melayu ni rindukan nasi lemak tu. Betul. Jadi memang first kali kita kena betulkan mindset lah. Maksudnya kalau ada skill apa-apa pun, mindset tu yang kena betul dulu. Betul. Macam mana kita nak dapat branding, marketing yang mass kan? Kalau kita tak transfer skill, orang kata transfer skill buat nasi lemak tu pada orang lain. Betul.